Robert Kiyosaki hampir bankrupt tapi diselamatkan oleh tanah dia sendiri. Kiyosaki dulu masa muda dia banyak buat bisnes dan produk yang gagal. Duit habis, hutang banyak, investor berlari. Tapi ada satu keputusan pelik yang dia buat. Dia beli tanah pertama dia walaupun masa tu dia sendiri tengah struggle. Dan tanah tu bagi dia cash flow yang kuat setiap bulan. Walaupun cash flow tu kecil tapi cukup untuk cover makan, sewa dan hidup dia masa tu. Dia baru sedar satu benda masa tu. Tanah kerja untuk aku walaupun aku tak kuat mana pun masa tu. Itu turning point dia sebelum dia bangkit menjadi multi-millionaire. Dan dari situlah asal usulnya money works for you, do not work for your money. Kalau kita tak kuat nak bina bisnes besar, mulakan dengan aset yang kerja untuk kita. Sebab tanah tak tipu, harga akan naik, hasil akan dapat dan aset menjadi legacy keluarga. Kalau hampa mencari satu tanah untuk pelaburan jangka panjang ataupun untuk pertanian, tanah dekat Baling ni sesuai untuk hampa. Di bawah harga pasaran, dekat dengan bandar dan sedia ada hasil. Tanah yang hampa tengok ni adalah tanah strategik. Pertama, lokasi dia premium, betul-betul depan jalan utama. Kedua, dekat dengan facilities terbaik. Sekarang boleh nampak 4 km sahaja daripada tanah ni adalah bilion Baling. Ketiga, geran satu nama. Tak payah susah-susah bincang dengan ramai. Urus pindah milik jadi jauh lagi mudah. Dan last kali keempat, tanah ni ada pokok getah matang. Boleh terus tuai. Masuk hari ni, esok dah boleh mula hasil. Dia bukan tanah kosong. Tekan link di bio untuk pertanyaan lanjut.